Ini point sangat sakit and then sangat melegakan rasa sakit lutut. Ini lutut. And then di sini yang saya tanda X ni adalah point lutut yang kedua. Tapi sebelum kita nak urut sini, kita mesti lembutkan dulu di bahagian sisi ni. Kenapa? Sebab sisi ni tegang, dia akan tarik point sini ataupun saraf dekat sini. Jadi cara dia macam mana? Sapu lotion dulu. Okey, boleh pakai ibu jari kita dan tolak ke atas. Jangan terlalu kuat, secara slow-slow dulu. Lepas tu baru tahap pertama. Okey, ini tahap pertama. And then tahap kedua. Okey, tekan sikit lagi. Tahap ketiga. And then terus lagi tahap keempat. Okey, lepas tu sayang-sayang balik. Kenapa kena sayang-sayang balik? Oi, sakit lemak kita kau kan. Kita tak boleh lah kuat-kuat. Tambah orang tu memang ada bengkak, memang ada tegang, dia sangat sakit. Cuba try urut. Ambil kaki mak ataupun ambil kaki suami. Try urut dulu. Belajar urut. Nanti balik kampung boleh urut mak kita, ayah kita, siapa-siapa. Okey, try lagi. Kita tekan sayang-sayang. Urutlah sebanyak 8 kali ke 10 kali. Apabila otak di sini sudah lembut, barulah kita tekan point seterusnya adalah point di sini untuk point lutut. Kita panggil dia point lutut. Jadi macam mana cara tekan? Letak ibu jari, tekan sahaja and then pusing sikit ke atas. Tekan saja and then pusing ke atas. Ini point sangat sakit and then sangat melegakan rasa sakit lutut. Okey, tekan, tolak. Okey, ini cara urut di bahagian point yang lutut. Okey, tekan, tolak. Tekan, tolak. Share dulu kepada kawan-kawan kita. Like dulu kita punya page. And then kalau rasa nak datang urut kat kita, nak tim-tim kita urut, nak Aisyah urut, bolehlah datang ke SK Wellness berhadapan dengan Maiden Meru Ipoh Perak bersebelahan dengan Nasi Kandar. Tapi sebelum datang, halo-halo dulu. Tapi jangan lupa share dulu ini video kepada kawan-kawan kita yang ada masalah sakit lutut. Siapa yang berdekatan dengan Ipoh, duduk kawasan Perak, bolehlah datang jumpa kami. InsyaAllah tim-tim kami akan bantu anda yang ada masalah sakit lutut tak boleh lipat. Lelaki urut lelaki, wanita urut wanita.